Jika peranti Easy Retail POS mempunyai sambungan internet dan boleh dipautkan dengan EasyLink Tools, sistem membenarkan penyelarasan dua hala untuk item dan pelanggan. Pergi ke Easy Retail POS dan cipta item baru di bahagian Stok Item. Item baharu LG Portable telah dicipta. Pergi ke bahagian Customer untuk buat pelanggan baharu. Pelanggan baharu Tropical Solutions telah dicipta. Pergi ke SQL dan klik Stop. Item baharu dimuat naik selaras dengan penyelarasan masa nyata. Untuk pelanggan, klik pada Customer. Dalam Customer Maintenance, pelanggan baharu telah diselaraskan melalui Real-Time Sync. Jualan kredit. Pergi ke skrin jualan dan pilih Sales Invoices. Ambil pesanan pelanggan dan pilih pelanggan. Pergi ke bahagian pembayaran. Klik pada pemulangan jualan untuk barang yang dipulangkan, kemudian teruskan dengan pembayaran. Pergi ke SQL dan klik Invoices. Invoice telah dimuat naik selaras dengan penyelarasan masa nyata. Klik Credit Note untuk semak nota pemulangan jualan. Dokumen yang ditunjukkan tadi adalah mengikut nombor dokumen SQL secara rakaman masa nyata. Jualan tunai. Pergi ke skrin jualan dan buat pesanan pelanggan. Dalam bahagian bayaran, klik pada Customer Info dan isikan butiran pelanggan. Teruskan dengan pembayaran. Selepas 5 minit, dokumen akan dimuat naik ke dalam EasyLink Tools. Buka EasyLink Tools dan klik pada ikon POS Sales Listing. Klik pada Load Records. Semua dokumen akan dimuat naik daripada Easy Retail POS. Klik pada Post to Account. Klik Start untuk post semua dokumen. Buka SQL dan klik pada Cache Sales. Dokumen yang telah dipost akan dipaparkan dengan nombor dokumen yang dijana secara automatik oleh Easy. Untuk maklumat lebih terperinci, anda boleh hubungi kami melalui penerangan description yang diberikan atau semak saluran YouTube kami.